Kalau the best case scenario untuk kita aktif gila, business, stress, gym, bangun pukul 5, bangun tidur pukul 11, pukul 5 repeat, 2 pil sehari. Which is 2 minggu lah. Plus 1 sachet sehari. Dia ada version sachet dan version pil. So 1 sachet tambah 2 pil sehari. Be consistent. Bro, game changer. Kau dah tak cakap kau hari tu, berapa hari lepas lah, asal kau bangun tidur tak sakit-sakit badan ke? Sebab aku rasa aku tua gila sakit-sakit badan. Tapi since aku amal ni, the amount of sakit yang aku rasa dah berkurang gila kau. On top of deep massage. Aku selalu pergi deep massage sekarang untuk iron out aku punya otot-otot yang tight ni. Bro, tambah dengan ni, recovery crazy. Ada makcik ada Parkinson, dia cakap lepas dia pakai ni dah berkurang Parkinson dia. Lepas 2 jam kan kau cakap kan? 2 jam macam tu. Aku tak percaya kan testimoni tu. Gila. Because biasanya macam you need take any supplement macam okay lepas seminggu atau 2 minggu. Creatine pun ada loading phase tu. Betul. 2 jam nampak ada difference. Aku tak percaya juga. Tapi bila kau tengok balik sebenarnya apa yang ada dalam tu. Tak, aku tak rasa overclaim. Tapi aku rasa reaction pada setiap orang berbeza-beza. Benda ni kau kena faham, dia bukan macam untuk hilangkan demam X dah. Tak, dia antioksidan. So maksudnya untuk setiap orang kesan pemulihan tu berbeza-beza. Contoh, ni actually boleh ganti Panadol. I was just Paracetamol. This one, yes, kalau bagi kau result masa 2 jam, that means dia macam as fast as Panadol, bro. Yes. Tapi kenapa berbeza? Paracetamol ni dia ada efek of menurunkan panas dalam badan dan sebagainya. Which is panas dalam badan time kau demam tu penting untuk bunuh kuman. Sebab tu badan kau panas. Menjadi panas untuk bunuh kuman. Tapi orang membunuh kepanasan tu dengan pakai paracetamol, which is ialah kita nak kurangkan kesakitan kan. Tapi antara benda berlaku panas pun berkurang. Tapi ni akan mempercepatkan orang sembuh pada demam. Sebab dia ada antioksidan. Dan highly research. Dr. Wan sembang aku semalam, dia cakap benda ni memang mind blowing gila. And aku terkejut kenapa sekarang aku dah tak sakit seteruk dulu.